Di dalam perbincangan pada malam ini, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad telah membincangkan dan membantu kita supaya bagaimana setiap di antara muslimin muslimat dapat sampai kepada maqam muraqabah. Sedar sesedar-sedarnya kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Haddad mengajarkan kepada kita daripada ringkasan kitab Ihya Ulumuddin. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah telah mengarang kitab Ihya, diringkaskan oleh Imam Al-Haddad, dan di dalam bab ini beliau telah memberikan ringkasan mengajarkan kepada kita cara untuk kita menggapai derajat muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau ajarkan tangga pertama begini, cuba kamu buat ini. Kalau kamu buat ini, insya-Allah kamu dapat muraqabah, kamu dapat sedar Allah memerhatikan kamu. Kalau tak dapat, cuba tangga yang kedua. Kalau tak dapat, pindah kepada darajah salisah, darajat yang ketiga, keempat dan seterusnya. Berusaha terus dengan pelbagai macam cara sehingga kemuncaknya kau direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala mencapai maqam muraqabah. Maqam muraqabah itu adalah yang para ulama namakannya sebagai maqam ihsan. Apabila kita telah mencapai kepada maqam ihsan seperti dalam hadis Nabi, maka kita dipanggil minal muhsinin, orang yang telah sampai maqam ihsan atau maqam muraqabah. Sentiasa segar di dalam jiwanya, Allah memerhatikan dia, dan dia apabila beribadah seolah-olah dia melihat Allah. لهذا يقول سيدنا الإمام الحداد: متى رأيت من نفسك تكاسلا عن طاعاته، كسل عن صلاة الجماعة، كسل عن قراءة الأوراد، كسل عن قراءة القرآن الكريم، أو ميلا إلى المعصية، حب للمعاصي، حب للكذب، حب للغيبة، حب للنميمة، لكل المعاصي التي أوجدها الله أو بعضها. إذا رأيت الدرجة الأولى من درجات المراقبة، ذكر نفسك بأن الله يسمعك. تريد غيبة، نميمة، كذب، الله يسمع، الله يرى ويراك ويعلم سرك ونجواك. هذه الدرجة الأولى في معاتبة النفس أو في نصيحة النفس. Al-Imam Al-Haddad di dalam kitab dia mengatakan, apabila engkau melihat kepada dirimu, pada nafsumu ada penyakit malas, kasal. Malas nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nak sembahyang berjemaah malas, nak pergi masjid malas, nak hadir pengajian malas, nak baca wirid pagi, wirid petang malas, suruh baca selawat tak nak baca selawat, suruh baca Quran, alah bulan Ramadan aja baca Quran. Kalau kau lihat dalam diri kamu tu malas buat ibadah, kata Imam Al-Haddad, atau kau lihat, kau perhatikan dalam diri kamu tu cenderung suka buat dosa, suka mengumpat orang, suka membatu apikan orang, suka buat maksiat yang lain-lain, maka apa perlu kau buat itu? Kau kena mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan kau hendaklah memberikan peringatan. Imam Al-Haddad di situ tadi telah dibacakan terjemahannya. Kau ingatkan dia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengar engkau, dan ada lanjutan-lanjutan selanjutnya. فإذا استفادت من هذا الذكر واضح، إذا لم تستفد تنتقل للدرجة الثانية، فإن لم يفيدها هذا الذكر أي مباشرة أن الله يراك، هذا ذكر. إن لم يفيد هذا الذكر، لماذا النفس لم تستفيد؟ لا تعرف عظمة الله لقصور معرفتها بجلال الله تعالى، لا تعرف من هو الله وكيف عظمته سبحانه وتعالى وكبرياؤه وأنه متصف بصفات الكمال، لا تعرف. إذا اذكر نفسك مكان الملكين، رقيب وعتيد. كل ما نعمل من خير أو شر يسجلونه، الكريمين اللذين يكتبان الحسنات والسيئات. أخبر نفسك، قل شوف موجود مراقب، وهذا المراقب ما ينام، رقيب لا ينام، عتيد لا ينام، كل وقت يعرفون كل شيء. إذ يتلقى المتلقيان رقيب وعتيد عن اليمين وعن الشمال قعيد، موجود قاعد على يمينك وعلى شمالك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب ملك اليمين وعتيد ملك اليسار. Jadi hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Jadi Imam Al-Haddad di sini tangga yang pertama kata beliau, kalau kau nak obati diri kamu yang malas ibadat, rajin maksiat, apa dia? Kau kena ingatkan diri kamu
bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu sentiasa melihat engkau, sentiasa mendengar engkau. Apa saja yang ada dalam diri kamu, Allah pasti mengetahui. Apabila kamu selalu memperingatkan diri kamu, Allah Maha mendengar, Maha melihat, insya-Allah kamu akan rajin ibadah, kamu akan mudah meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kata Tuan Syekh kita, kalau langkah ini berjaya menghalang kita daripada maksiat, berjaya memberi semangat untuk kita beribadah, jelas selesailah masalahnya. Tapi kalau hal ini, langkah ini tak memberikan kesan, dah bagi nasihat kepada diri kita, Allah Maha melihat, tetap aja malas sembahyang. Dan ingatkan diri kita, Allah tu mendengar tau, Allah tahu apa yang kau buat tau, tetap aja maksiat. Hal ini, zikir ini tidak memberikan manfaat kepada engkau. Kenapa penyebabnya? Kenapa langkah pertama ini tidak memberikan manfaat kepada engkau? Kerana diri kamu tak faham tentang keagungan Allah, tak makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kalau tak makrifat sama Allah, tak kenal sama Allah, maka diingatkan macam mana pun tetap tak akan bagi kesan. Diri kamu tidak mengetahui azamahnya Allah, keagungannya Allah, kesombongannya Allah, kesempurnaannya Allah. Okey, tak apalah. Langkah pertama tidak memberikan kesan. Kenapa dia tak memberikan kesan kepada kamu? Kerana kamu tak kenal Allah. Kamu orang yang jahil sama Allah. Maka ambil langkah kedua, kata Imam Al-Haddad. Apa langkah kedua itu? Ingatkan diri kamu setiap kali dia malas nak ibadah, setiap kali dia rajin nak buat maksiat, ingatkan diri kamu bahawasanya kita ini sentiasa dihadiri oleh dua malaikat. Malaikat Raqib dan malaikat Atid. Kerana dalam Al-Quran, wahai diriku, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Iz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Tidaklah setiap di antara kita melainkan pasti ada dua malaikat yang hadir duduk bersama kita, satu belah kanan, satu belah kiri. Kita cakap apa, kita buat apa, dia sentiasa tulis, dia catat, akan buat laporan. Dia akan memberikan laporan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dua malaikat ini tak pernah tidur. 24 jam tak ada rehat walaupun sedetik, dia perhati je apa kita buat. Kau buat baik dicatat, kau buat buruk dicatat. Dan ini setiap waktu dia tahu apa yang kita kerjakan. Sehingga dengannya apabila kita sedar bahawasanya kita diperhatikan oleh malaikat CCTV, kanan kiri sentiasa ada, maka insya-Allah kalau ingatan ini hidup dalam hati kita, kita rajin ibadah, kita malas untuk buat ibadah maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini langkah yang kedua. إذا كان معهد فيه طلاب ومدير المعهد موجود كاميرا تراقب الطلاب في المعهد. إذا علمت أنه موجود كاميرا تسجل الأشياء المناسبة لك والأشياء غير المناسبة، هل تستطيع تعمل خطأ؟ Jadi Tuan Syekh bertanya, bagi pelajar-pelajar madrasah, contoh, kalau kat pondok, kat madrasah, di madrasah kamu, mudir pasang CCTV, kamera, pasang kamera. Dan ini kamera hidup 24 jam ini. Bila kamu tahu ada kamera CCTV yang mematikan kamu, agak-agak berani ke kamu buat benda-benda yang tak elok kat madrasah? Ayo, berani tak agak-agak? Ke sama kodok je? Tak berani kan? Sebab ada kamera yang mematikan. ليس عمل معصية فقط مخالفات، مثلا تستطيع توسخ المعهد، تأكل الموز ثم ترمي وسط المعهد، كاميرا مسجل عليك. بعد هذا ترمي القمامة وسط المعهد، تنظر لا يوجد أحد يرمي. بعد هذا عندما تأتي إلى المدير، شوف أنت الذي، أليس أنا، أنت الذي ترمي قمامة وسط المعهد، أنت تنكر، يقول لك تعال تفضل انظر كمبيوتر وصورتك وأنت ترمي، وكذلك ترمي قمامة، يوسخ أرضية المعهد، يكتب على جدار المعهد، جعل الجدار أسود. بعد ذلك هل لا يستطيع الإنكار؟ لماذا؟ أن كل شيء يسمى صورة متحركة وأنت تفعل الخطأ. مراقبة الملائكة أشد من الكاميرا. الكاميرا تحتاج إلى كهرباء، إذا انطفأت الكهرباء توقفت، أما الملائكة ما يحتاجون كهرباء، باستمرار المراقبة. Jadi hadirin hadirat, terutama para pelajar-pelajar, bila kamu tahu di pondok kamu, di madrasah kamu itu ada CCTV, jangankan kata nak buat maksiat, nak buat benda-benda yang tak elok aja tak berani.
Agak-agak bila kamu dah tahu ada kamera tu, berani ke kamu buang sampah merata-rata? Ni ada orang bagi pisang ni, bawa balik sembahyang Jumaat, ambil pisang tu, sampai ke pondok, oh buka ni, pisang, campak je main selamba pondok je, buang kulit pisang. Berani? Ni kamera ada ni, kiri kanan semua ada ni. Ataupun nampak, oh ni dia cantik contek semua. Padahal ada kamera mematikan. Kalau kamera ada, kamu masih buat benda-benda yang tak elok macam tu, tiba-tiba mudir keluar daripada pondok, tengok dia nak jalan terpleset. Asal ada kulit pisang yang kamu buang tu. Sampai tu goleklah mudir tu. Betul tak? Dia tergolek, maka mudir pun panggil, siapa yang buang kulit pisang ini? Tak betul ini. Tak ada siapa yang mengaku. Okey, tak apa. Lepas tu mudir pergi pejabat, pergi tengok rakaman. Oh, ni orang dia ni. Oh, ni, budak ni. Ni yang buang ni. Betul tak? Ni ambil nasi lemak ni, betul. Ni yang ambil, tak mengaku. Betul tak? Panggil, sini. Engkau kan yang buang pisang. Tak ada Ustaz. Tak ada, mana ada, saya tak buat. Kau jangan bohong. Tak ada, saya tak buat. Betul Ustaz, saya tak bohong Ustaz. Oh, kau tak ngaku sini. Bawa masuk office, tengok. Ni tu, ni muka siapa ni? Bukan muka kau ni. Bukan muka kau ni. La inkar. Kau tak boleh mengingkari hal tersebut. Kenapa? Kerana ada kamera. CCTV yang duk merakam. Tapi kata Tuan Syekh, hadirin hadirat, mustami'in, mustami'at, kehebatan CCTV itu tak lebih dahsyat daripada CCTV malaikat rakib dan atid. Hebat CCTV, berapa sangatlah 1080 HP dia punya power. Kadang-kadang malam tak apa-apa nak gambar, apalagi kalau muka dia dengan dia macam adik-beradik, walaupun tak boleh nak jelas sangat. Hebat CCTV pun ada batasnya. Itu pun kalau ada supply elektrik. Cuba kalau kebetulan supply elektrik terputus, dapat tak kamera, tak ada 100 kamera, dapat rakam? Satu pun tak dapat rakam. Kerana dia berhajat kepada kahrubah, pada elektrik. Kerana itu, tapi kalau malaikat, rakib dan atid, setiap orang ada 2 malaikat, tak pernah tidur. 24 jam. Lagi dahsyat memerhatikan kau, merakam apa yang kau buat. Kalau kau tahu hal itu, sedar dalam kepala otak, masuk ini, malaikat ada, perhatikan ni. Maka insya-Allah kau akan rajin ibadah, walaupun tak ada orang nampak kau ibadah. Kau akan bersedekah, walaupun kau tahu sedekah kau tu tak ada orang yang uploadkan dalam Facebook. Kau akan rajin. Kenapa? Allah melihat. Ada malaikat. Dan kau akan takut untuk melaksanakan maksiat pada Allah kerana kau tahu sentiasa CCTV ciptaan Allah, malaikat rakib dan atid berada bersama-sama dengan kamu. ثم ذكر علماء التفسير في تفسير قوله تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. قال العلماء رضي الله تعالى عنهم موجود في رقبة الإنسان وعنقه حبة صغيرة مثل حبة الذرة. هذه الموجودة في عنق الإنسان قال أشد من الملائكة، تسجل كل شيء على الإنسان من حين البلوغ صوتا وصورة خيرا وشر كله مسجل. فإذا جاء يوم القيامة يخرج من عنقه. العنق هنا تخرج هذا مثل ما يسمونه الآن في الجوالات الذاكرة، كل شيء مسجل فيه. ونخرج له يوم القيامة كتابا، لا أذكر الآية التي قبلها، يلقاه منشورا، لأن في موجودة في عنق الإنسان، نصت على العنق وهي حبة صغيرة مسجل فيها، وحتى قيل أنه إذا مات الإنسان هي لا تموت، هي تبقى فيها صورة الحياة، ولهذا تأتي يوم القيامة شاهدة للإنسان بما عمل من خير أو شر. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah. Kerana itu di dalam Al-Quran ulama-ulama tafsir membahas ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang kata Tuan Syekh tak ingat ayat sebelumnya, tapi yang Tuan Syekh ingat ayat ini. Wa nukhruju lahum yaumal qiyamati wa nukhruju lahum yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Kami Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan daripada manusia itu fi unuqihi, daripada unuknya, daripada tengkuknya sebuah kitab yang mana kitab itu akan dibentangkan di hadapan Allah, akan memberikan laporan yang lengkap. Daripada ayat ini kata para ulama tafsir bagi tahu, setiap umat manusia di belakang tengkuk dia ini ataupun di lehernya ini ada satu zarrah, ada satu macam kata Tuan Syekh tadi, mirip-mirip macam handphone ada chip, tahu chip, nano chip tu, macam kita kan dulu risau waktu zaman Covid dulu, kata oh masuk Covid, masukkan apa nano chip, betul tak? Sebenarnya setiap di antara kita memang ada nano chip dah dekat belakang leher kita ni, kecil sangat.
Dan nanochip ini, apa saja yang kita cakap, apa saja yang kita buat, kata para ulama tafsir berdasarkan ayat Quran tadi, akan rakam. Semenjak kita akil balik dia langsung aktif. Kita lain-lain ada, tapi dia mula aktif, on dia, kita akil balik dia langsung aktif. Maka semua yang kita buat, semua yang kita lakukan, direkam. Sampailah kita meninggal dunia, kita mati, ini alat masih hidup lagi. Nah, ini alatnya nanti Allah SWT akan keluarkan pada hari kiamat. Maka Allah akan bentang. Kau nak nafikan ini chip cakap apa? Kau nak nyogok ke mana? Kau nak lari ke mana? Kerana kita kan takut dulu. Kalau apa kata orang masukkan vaksin, takut nanti kita buat apa semua tahu. Kan? Kita nyogok bawah batu pun dia nak penuh kita, dia boleh jumpa kita. Kita risau. Ini kita risau. Padahal benda ni belum tentu betul pun. Kalau betul pun paling bertahan berapa lama je. Tapi yang Allah sebut chip Allah letak sini, dalam Al-Quran tak takut pula kita tuan-tuan. Oh, lagi bahaya. Kerana itu kena selalu waspada diri kita. InsyaAllah benda ini semua akan menjadi saksi, akan memberikan laporan yang lengkap dan dirakam oleh Allah SWT melalui alat tersebut. إذا قلنا الدرجة الأولى تقول لنفسك الله يرى الله يسمع. الدرجة الثانية الملكين نفسك حتى الملائكة موجود هي لا تسمع الكلام لم تتأثر بهذا التذكير قال فذكرها قرب الموت وللموت قريب يا نفس السوء الموت قريب لابد أن تهتمي بالطاعة وتترك الأخطاء والمعاصي وأنه أقرب غائب ينتظر. مثلا لو كان أخوك غائب مسافر عمك مسافر أخوك مسافر ابنك مسافر متى أنت تنتظر أن يعود؟ الموت أقرب غائب ينتظر لكن لا تدري متى سيأتي. وخوفها بهجومه على غرة فجأة فالموت لا يأتي في وقت يتصل بك. شوف أنا في الطريق سوف أصل بعد سنة بعد سنتين بعد شهر لا يأتي فجأة. وأنه متى نزل بها أي بالنفس وهي على حالة غير مرضية تترك طاعات تفعل معاصي تنقلب بخسران لا آخر له. الخسارة بعد الموت هذه الخسارة ما فيها تعويض ليس مثل التاجر اليوم يخسر غدا يربح لا هذه خسارة الأبد. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah. Langkah pertama supaya kita dapat muraqabah, Imam Al-Haddad bagi tahu, ingatkan diri kamu Allah mendengar, Allah melihat, Allah tahu apa yang kamu buat. Maka kalau langkah ini juga tidak memberikan manfaat kepada kita kerana kita tak ma'rifat, tak kenal sama Allah, Imam Al-Haddad bagi solusi kedua, langkah kedua. Iaitu apa dia? Kamu kena ingat malaikat ada sentiasa bersama kamu, raqib dan atid memerhatikan kamu. Kalau kamu sedar hal ini, maka insya-Allah kamu dapat rajin ibadah, kamu dapat mudah meninggalkan maksiat. Tapi kalau langkah kedua juga tidak mampu memberikan kesan kepada kamu, Imam Al-Haddad bagi tahu langkah ketiga. Kalau ini tak load, kamu kena ingat langkah ketiga kata Imam Al-Haddad apa dia? Bahwasanya kamu itu sedang dinanti-nanti oleh kematian. Wahai diriku, wahai jiwaku, kamu suka berpoya-poya, kamu ingat kamu selama-lamanya gagah perkasa muda, kamu akan pergi ke tua. Kamu ingat kamu tua, boleh tua lama-lama. Tak lama kamu tua, kamu masuk dalam kubur, kamu akan mati. Ingatkan diri kamu, kalau orang dia tahu dia akan mati, maka dia akan rajin ibadah. Sebab saya tambah sikit, sebab kita tengok budak-budak muda, dia tak sedar dia nak mati. Sebab dia malas nak penuh masjid, betul? Tapi kalau orang tua-tua, dah tahu diri, saya ni dah dekat kubur. Rajin semayang tu. Semayang terawih ke mana yang ramai kat masjid siapa? Orang muda-muda ke orang tua-tua? Yang khatam Quran tadarus siapa? Budak-budak muda ke orang tua-tua? Orang tua-tua sebab dia tahu, aku dah nak mati. Nah, kalau budak muda boleh sedar diri dia, kamu pun akan mati, kamu pun akan rajin ibadah. Kamu pun akan mudah meninggalkan ibadah. Karena itu perlu hadirkan ingatan bahawasanya kita akan diterjang oleh kematian. Dan kematian amat dekat dengan kita. Karena itu dikatakan Imam Al-Haddad bahawasanya kematian itu adalah aqrabu ghaibin yuntazar. Perkara gaib yang dinanti-nantikan yang paling dekat datang pada kamu. Contoh, kita ada saudara gaib, maknanya musafir. Nah, kita menunggu-nunggu kedatangan dia. Tahu bila dia datang? Tak tahu kan? Boleh jadi setahun, boleh jadi 2 tahun, boleh jadi sehari, itulah macam tu. Tetapi kematian pun adalah benda yang gaib. Kita tak tahu bila dia akan datang, tapi di antara sekian perkara-perkara yang gaib daripada kita, yang paling cepat mendatangi kita adalah kematian. Kematian itu pasti dekat. Dia tak tunggu kamu 60 tahun. Ada orang umur 20 tahun dah mati dah.
Ada orang umur 15 tahun, ada orang baby baru hari pertama lahir dah mati dah. Kerana itu dikatakan kematian yang paling dekat. Jangan kamu rasa kamu masih muda, orang boleh memuas-muaskan diri kamu dengan maksiat. Boleh poya-poya dengan maksiat. Oleh kerana setiap di antara kita sentiasa dikejar oleh kematian. Bagi tahu diri kamu bahawasanya kematian itu akan datang menghujam kepada kamu, menerpa kepada kamu dalam keadaan secara tiba-tiba, ala ghirrah, secara tiba-tiba. Dia tak ada tanda-tanda, dia tak ada apa? Dia tak ada time tempoh dia. Bila-bila masa dia boleh datang. Betul, boleh jadi saya mati kemudian, tuan-tuan mati dulu. Atau sebaliknya, tuan-tuan mati dulu, saya mati kemudian. Betul? Macam tu. Faham? Kerana dia boleh datang secara ghirrah. Dan sesungguhnya kematian itu, apabila dia telah mendatangi kamu, sedangkan di kamu dalam keadaan tidak diredai oleh Allah, dalam keadaan kamu tak ibadah, kamu maksiat, kematian datang ketika kamu dalam keadaan tidak diredai oleh Allah, maka ketahuilah kamu akan memperolehi kerugian, penyesalan yang tak ada penghujung. La akhirah lahu, tak ada penghujung. Ini sangat membahayakan. Itu sangat-sangat penting kita menghadirkan bahawa kita bila-bila masa boleh mati. InsyaAllah dengan ingatan ini kita tidak akan menyesal kerana kita sentiasa berwaspada, bersiap sedia dengan ibadah yang banyak, meninggalkan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. ولهذا كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم يقولون من أسباب الغفلة لا يذكر الموت، لا يذكر الآخرة، لا يراقب الله، هذا غفلة. من أسبابها قسوة القلب، وكيف يعالج قلبه. لا يوجد دواء يباع في الصيدلية إذا استخدمه الشخص بعد ذلك القلب تنتهي القساوة. قالوا أين العلاج؟ قال عند القبور. قال تدخل إلى المقبرة، اجلس وحدك، انظر إلى أصحاب القبور. ولهذا قالوا كان بعض الصالحين كلما قسى قلبه ذهب إلى المقبرة ينظر، يتكلم مع أهل القبور: أين الملك منكم؟ أين الوزير؟ أين السلطان؟ أين الفقير؟ أين المسكين؟ أين اليتيم؟ أين الرجل؟ أين المرأة؟ ما لكم لا تتكلمون؟ لماذا تساوت قبوركم؟ كلهم سواء من حيث الظاهر، لكن لا نعلم من الأفضل إلا في الباطن، ولكن تساووا جميعا، تساووا جميعا. لذا قيل أن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه مر على قبر السيدة فاطمة، سلم عليها، يتكلم معها، ما في جواب. فقال: ما لي مررت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي، ما في وعليكم السلام. ربما هم يسلمون لكن لا نسمع. قال: أحبيب ما لك لا ترد جوابي؟ أنسيت فينا عيشة الأحباب؟ قال الحبيب: وكيف لي بجوابكم؟ كيف أستطيع أجيب وأنا رهين جنادل وتراب؟ الجنادل الصخور فوق قبري، التراب فوق قبري، أكل التراب محاسني فنسيتكم وشغلت عن نفسي وعن أحبابي. فهكذا إذا جلس في القبور ويتذكر، أما زيارة بسيطة ثم يخرج هذا التذكر يكون قليل، ولكن يجلس وينظر أين قبر السلطان، قبر الوزير، كلهم سواء. ربما يكتبون فقط زينة لتوضيح قبور الكبار، ولكن في الحقيقة كلهم سواء. Ya, hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Jadi para salaf-salaf kita, para ulama-ulama terdahulu mengatakan, kenapa kita ni boleh ghaflah, boleh lalai. Suruh ingat Allah, suruh yakin Allah sentiasa memerhatikan kita, mendengar kita, kita tak mampu nak ingat. Bila dibagi tahu malaikat mungkar, malaikat raqib atid sentiasa bersama kita, kita tak boleh nak ingat. Tetap aja. Bila dibagi tahu kamu tu akan mati, semua orang akan mati, tetap aja tak ingat mati, tak ingat dunia. Kenapa hal ini terjadi? Ini semua dipanggil ghaflah. Kenapa hal ini terjadi dalam diri kita, ghaflah? Tidak lain dan tidak bukan penyebab adanya kelalaian di dalam diri kita adalah kerana qaswatul qulub. Hati kita telah keras. Hati kita telah jadi macam
Sebab tu, apa penyebab lalai? Hati keras. Hati keras. Ya, jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah. Penyebab utama yang menyebabkan kita lalai adalah hati yang keras, hati yang kotor. Maka cara untuk kita mengobati hati yang keras, kita tak boleh jumpa ubat dia. Pergi farmasi, big farmasi, pergi farmasi Apro dan lain-lain. Saya nak beli obat. Obat apa cik nak beli? Hati saya keras. Tak ada jual. Tak ada jual. Yang ada liver. Obat liver tu ada. Tapi obat hati, roh, jiwa, obat jiwa tak ada. Pergi hospital orang sakit jiwa pun dia boleh menyembuhkan gilanya kamu. Tapi hati keras dia tak boleh sembuh. Tak ada obat dia. Tak ada jual mana-mana. Cara dia, kata Tuan Syekh, kalau kamu tahu diri kamu, jiwa kamu tu keras, jiwa kamu tu busuk, kotor, obatnya untuk melunakkan hati kamu, melunakkan roh kamu hanya satu. Hendaklah kamu itu senantiasa menziarahi kubur-kubur. Tapi menziarah yang betul, duduk kat kubur betul-betul. Bukan asal datang hari raya sekali je, lepas tu tabur bunga sikit, lepas tu balik. Macam tu walaupun bagus juga. Tapi itu kesannya sedikit aja. Jadi tak macam mana yang dikatakan boleh mengobatkan hati yang keras, kita pergi ke kubur, duduk lama-lama situ, lepas tu kita perhatikan seorang-seorang. Unzuru ila ashabil kubur, kata Syekh kita kata tadi. Tengok kubur ni, tengok orang dalam kubur tu, ini dulu ni menteri tau. Sekarang dah mana kat dia ni? Dulu dah dalam bawah kalang tanah, dah dimakan dah. Boleh cacing-cacing, tinggal abuk dia, tinggal debu dia. Ini dulu ni orang paling kaya tau ni. Dia bukan hanya punya kereta Proton, Ferrari punya. Rolls Royce dia punya. Tapi sekarang mana dia? Tu kat bawah kubur tu. Tu dah dimakan oleh tanah. Itulah dia tu. Oh ni dulu ni bukan main ni, petiandang ni. Setiap hari ada dekat Melaka Raya dia berjoget, ngak-ngak, tunjuk langit. Ini sekarang apa dia? Tu dah dalam kubur dah tu. Perhatikan. Kalau tuan-tuan dan kita nak menyembuhkan hati kita yang keras, kena pergi ziarah kubur, ambil iktibar, perhatikan. Perhatikan. Cakap dengan orang mati. Sehingga dikatakan, kata Tuan Syekh kita, dulu ada satu orang soleh, setiap kali hatinya mengeras, cinta dunia, malas nak ibadah, dia tahu dia lalai ingat Allah, tak dapat feel kalau zikir sama Allah, dia pergi ke kubur. Duduk situ lama-lama, lepas tu dia cakap, Aina Sultan, mana Sultan? Ni dulu ni dalam banyak orang dalam kubur ada yang jadi Sultan, ada yang jadi PM, ada yang jadi ketua kampung, ada yang jadi orang kaya, ada yang jadi orang dahsyat semua. Mana kamu semua? Mana kamu? Dulu kamu kan main hebat kan di atas muka bumi, tak nak sembahyang, tak nak apa semua kan. Sekarang mana kamu semua? Jawab aku pun kau tak boleh nak jawab soalan. Aku bertanya kat kau nyaut pun tak boleh. Inilah hakikat orang-orang yang di alam manusia ni. Ujung-ujung kita semua akan berada di bawah tanah, di bawah kalang tanah tuan-tuan. Kalau ini tak dapat nak menyedarkan ingatan kita supaya rajin ibadah, tinggalkan maksiat, tak tahu apa lagi yang boleh ingatkan kita tuan-tuan. Dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pernah satu hari beliau menziarahi pusara isteri tercinta beliau, Sayyidatuna Fatimah Zahra al-Batul alaihi salam. Maka ketika itu dia duduk, dia bertafakur, mengambil iktibar, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Dulu ini istriku yang paling cantik, dulu ini istriku yang paling gagah, yang paling dahsyat, yang paling apa semua. Istriku yang paling selalu menghibur hatiku. Tapi sekarang beliau telah berada di bawah kubur, di dalam kuburnya, di bawah kalang tanah. Sehingga setelah itu dia bukan terpukul, dia dapat pelajaran yang sangat dahsyat. Sehingga dia mengeluarkan syairnya, dia mengatakan, marartu ala qabril habibi musalliman. Aku melintas, aku melewat, aku menziarahi kubur orang yang paling aku sayang. Seraya aku mengucapkan salam. Tapi pelik bin ajaib, kenapa salamku berkali-kali tidak pernah dijawab? Tidak boleh dijawab, tak mampu lagi nak menjawab. Padahal dulu bukan bagi salam aja, suruh buat kopi serta-merta dah siap. Betul? Kita punya isteri suruh masak asam pedas, siap dengan apa? Asam pedas semua ada siap. Tapi bila dia dah masuk kubur, jangankan kata nak buatkan asam pedas. Bagi salam, jawab pun dia tak boleh. Sehingga kata Sayyidina Ali, ternyata kekasihku itu menjawab dengan bahasa halnya. Betul, saya bukan tidak mencintai kamu, tetapi sungguhnya saya ini telah berada, kehebatan saya, mahamidi akalat turab, telah dimakan, dimamah oleh kubur. Setinggi apapun kita di dunia ini, sehebat apapun kita di dunia, kita masuk kubur, lenyap, amblas, dimakan oleh tanah. Itulah dia hakikatnya. Hakikatnya, bukanlah aku melupakan kekasih-kekasihku, tetapi sesungguhnya batu-batu, tanah-tanah,
yang telah menguburi diriku, telah menyebabkan aku terlupa dengan orang-orang yang kukasihi. Itulah dia hakikat kematian. Karena itu kata Tuan Syekh, kalau kita nak sembuhkan hati kita daripada hati yang keras, yang mana hati yang keras itu adalah penyebab utama kita lalai, ghaflah sama Allah. Sembuhkan hati itu, ziarah kubur. Ambil pelajaran itu, duduk lama-lama, iktibar, perhatikan satu persatu orang dalam kubur itu. Bukan setakat ziarah sekejap aja, ziarah basitah, sederhana, asal ziarah dia macam tu. Itu adalah pahala, tapi pengajaran untuk menyembuhkan hati yang keras sangat sedikit manfaatnya. Jadi duduk-duduk lama-lama di kubur dan ambil pelajaran. يلا سؤال للحاضرين والحاضرات. لو قيل لأهل القبور تمنوا ماذا سيتمنى أهل القبور؟ Jadi Tuan Syekh nak bertanya kepada kita. Andai kata orang-orang yang dah mati dalam kubur, kita boleh dialog dengan mereka, kita cakap dengan orang dalam kubur, "Hai orang dalam kubur, mintalah apa saja yang kamu nak." Agak-agak orang yang dalam kubur kalau boleh jawab, dia nak cakap apa? Dia nak minta apa, tuan-tuan? Ayo. Orang yang dah mati ni, kita pergi kat kubur, kamu ni kalau boleh kamu hidup balik, kalau kamu nak minta satu hajat, kalau kamu nak punya keinginan, apa yang kamu inginkan? Agak-agak dia akan jawab apa, tuan-tuan? هل سيتمنى قاصر يا رب أرجعني إلى الدنيا ثم أعطني قاصر وأعطني زوجة أعطني بستان وأعطني هل سيتمنى هذه الأشياء؟ Agak-agak orang dalam kubur tu akan jawab tak dengan kamu. Oh, saya kembali balik ke dunia, saya nak banglo 5 tingkat. Macam tu. Agak-agak orang dalam kubur kalau bercakap, tuan dalam kubur, pakcik dalam kubur, kalau pakcik boleh ditunaikan hajat, apa pakcik punya hajat? Oh, saya nak kembali supaya saya boleh punya ini, punya itu. Macam tu kan jawab. Agak-agak. Kekayaan ke tu. Seperti itukah agak-agak jawapan mereka? الجواب واضح لا يحتاج تفكير. Jawapannya jelas, tak perlu tuan-tuan fikir, confirmkan itu yang mereka minta. القرآن ذكر الجواب رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. الله يقول كلا ما في رجوع، من خرج من الدنيا لا يعود. لذا ورد في بعض الآثار أنه يتمنى أن يعود إلى الدنيا ليقول سبحان الله فقط، ليس يسبح 100، لا ليقول سبحان الله ثم يموت الله. لأنه عرف فضل كلمة سبحان الله. ونحن أقل شيء نعمل لنا كل يوم ترتيب سبحان الله 100، الحمد لله 100، لا إله إلا الله. وهذا يعتبر عمل العاجزين. يقول كان العوام في الزمن القديم، ليس العلماء، العوام لهم من التسبيح ألوف. الآن حتى العلماء ما في لا ألوف ولا مئات، الغفلة للجميع. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah. Mereka kalau boleh berikan kesempatan untuk kembali ke dunia, mereka pasti akan minta dikembalikan, bukan untuk mengumpul harta kekayaan, nak kahwin, nak dapat bini baru. Dulu waktu hidup sempat kahwin sekali je. Jadi saya nak, kalau boleh hidup balik, saya nak bini 4. Kan itu yang mereka minta. Al-Quran sendiri telah menjelaskan. Andai kata hal itu terjadi, Allah memberikan pelawaan kepada orang yang dah mati, apa yang mereka nak, mereka akan berkata, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Wahai Allah Subhanahu wa taala, kembalikan saya. Kalau kau pelawat pada saya, apa saya boleh minta dan dikabulkan? Saya hanya minta satu je, Allah. Kembalikan saya ke alam dunia supaya saya dapat beramal amalan yang soleh. Tu orang kubur, kalau ada cat boleh hidup, mereka hanya nak kembali supaya dapat beramal dengan amalan soleh. Tapi apa kata Allah? Kalla inna kalimatun huwa qailuha. Oh, tak ada kata Allah. Itu angan-angan kosong itu. Takkan mungkin aku pernah benarkan orang yang dah mati masuk kubur, aku izin kembali masuk ke dalam dunia. Tak ada. Kalau ada, semua dah satu kampung nak mencecit lagi. Takut ingat hantu ke apa. Betul? Tak ada. Orang dah mati terus. Dah selesai. Tutup buku. Peluang kamu hanya sekali. Hanya first chance. Tak ada second chance tu, tak ada. Inilah peluang bagi kita. Manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi dikatakan dalam satu hadis atau satu khabar bahwasanya ada mengatakan dalam riwayat itu mengatakan ada kata orang yang dah mati di dalam kubur diberi peluang oleh Allah untuk hidup dan diperkenankan permintaan itu, dia akan hanya minta tu, ya Allah, kembalikan aku walaupun sebentar di dunia. Nak buat apa kamu satu saat kat dunia? Saya nak baca walaupun hanya subhanallah sekalipun, jadilah ya Allah.
Subhanallah sekali. Bukan nak suruh baca 100. Ya Allah, izinkan saya hidup balik. Ya Allah, saya nak baca selawat 1000 kali. Saya nak baca subhanallah 10,000 kali. Tak ada. Ya Allah, izinkan saya. Walaupun sesaat saya hidup sekejap, saya baca subhanallah. Bayangkan tu. Kenapa? Kerana orang yang dah mati baru tahu betapa besarnya, betapa hebatnya bertasbih, memuji Allah, membaca takbir, baca alhamdulillah kepada Allah. Kita waktu masih hidup ni tak tahu lagi. Pak Imam kalau lepas solat isyak tak baca subhanallah, subhanallah. Oh, janganlah Pak Imam, nafsu doa je lah. Betul tak macam tu? Kalau kita kan, sebab kita tak mati lagi. Kita ingatlah benda biasa je, subhanallah, subhanallah. Kalau Pak Imam baca pakai lagu, subhanallah, malah gitu. Bacalah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kerana kita ni orang masih hidup masih bodoh, tak tahu hakikat dia. Dibayangkan itu. Padahal membaca subhanallah, kata Tuan Syekh, bacalah subhanallah. Setiap orang satu hari 100, subhanallah, alhamdulillah 100, Allah Akbar 100. Lepas solat kalau kita malas nak baca 33 kali, setambah dengan saya. Tak baca 33, baca 10 kali pun jadilah. Yang penting baca subhanallah, subhanallah 10 kali, alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali. Ini wirid subhanallah 100 pagi, 100 petang. Ini dipanggil wirid al-ajizin, tasbihul ajizin. Wiridnya orang-orang yang lemah. Wirid orang yang low class, orang awam. Ini zaman dulu dipanggil apa dia? Subhanallah, lepas solat 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33 tu. Setiap solat 50 aja. Tu dipanggil apa? Wiridnya pemalas. Wiridnya orang-orang lemah, kaum du'afa tu. Kenapa dipanggil macam tu? Kerana para ulama, orang-orang soleh zaman dahulu beribu-ribuan baca subhanallah. Ada yang baca 10,000, 20,000, Allah Akbar, takbirnya beribu-ribu. Kerana itu kalau setakat baca 100 satu hari, orang-orang lemah bacalah 100. Itu zaman dulu. Zaman sekarang, jangankan kata orang awamnya. Ulama'nya dia pun tak sampai 100. Baca subhanallah satu hari. Baca alhamdulillah pun tak sampai. Ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. فإن لم ينفع ذكر الموت هذا اذكر لها ما وعد الله به من أطاعه من الثواب العظيم. الثواب الذي في الجنة أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم باختصار، قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الآن بعض الحالات وأنت مثلا تعيش في ملكة، إذا سافرت إلى مثلا إلى سلنجور ترى أشياء ليس موجودة في ملكة. إذا كلنتان إلى باهان إلى غيره تشاهد أشياء ما هو عجيب، هذا أشياء لا نشاهدها، هذا في الدنيا وتتعجب منها، إما بناء حجر من الإسمنت أو غابات أو أماكن نزهة. لكن النبي أخبر عن الجنة يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيتذكر الإنسان هذا النعيم الذي أعده الله للمؤمنين والمؤمنات. ثم كذلك العكس، التخويف، فيخوفها كذلك وما توعد به من عصاه من العذاب الأليم. عذاب جهنم، كان أحد العلماء يذكر مثلا هذه جهنم، هذه الأرض جهنم مثل البئر، قال عندما يسقط فيها العاصي من الأعلى تدهفه الملائكة حتى يصل إلى أسفل النار، كله نار في الوسط هاوية، نار حامية. قال يستمر يهوي فيها 1000 سنة. 1000، هذا نزول فقط. متى سيصل؟ حتى ورد في بعض الآثار أن أيام الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة سمعوا هذا بوم، ما هذا؟ قال النبي هذا حجر سقط من أعلى جهنم، الآن وصل إلى الأرض، أرض جهنم، له يهوي 1000 سنة، وصل الآن. شوف، فهكذا إذا الإنسان يفكر ما نوع هذا العذاب، كيف؟ هذا النزول فقط، وليس ينزل في مكان فراغ، لا، ينزل في نار ملتهبة. هنا إذا ذكر هذا العذاب ربما أن نفسه تخاف فيتوب إلى الله. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah. Selanjutnya langkah yang keempat, kata Imam Al-Haddad. Kalau kamu masih tak sedar diri bahawa kamu pun akan mati, sehingga ingatan itu tidak mampu menghalang kamu daripada maksiat. Ingatan bahawa kamu pasti akan mati tidak mampu membangkitkan gairah kamu untuk bertambah ibadah sama Allah. Maka kata Imam Al-Haddad, pakai langkah keempat. Iaitu apa dia? Ingatlah selalu kepada dirimu, bagi tahu kepada dirimu
tentang betapa indahnya janji Allah Subhanahu Wa Taala, ganjaran pahala yang Allah berikan kepada orang yang taat kepada mereka-mereka yang buat ibadah sama Allah. Dan ingatkan kepada diri kamu tentang betapa mengerikannya ancaman-ancaman yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi arti kata macam ni, salah satu cara untuk kita dapat memperbanyak ibadah, dapat meninggalkan maksiat, selalu kita ingat-ingat dalam diri kita betapa indahnya janji pahala Allah, betapa mengerikannya azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak boleh, kena dengar ceramah itu. Kena dengar selalu ceramah-ceramah yang ingatkan kita pahala ibadah begini. Bahayanya orang tak puasa begini. Kena selalu. Hadirin hadirat, kata Tuan Syekh, pahala yang Allah SWT janjikan kepada orang yang beriman, beramal soleh adalah syurga Allah. Dalam hadis Nabi bagi tahu syurganya Allah itu apa dia? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Betapa indahnya pahala syurga yang Allah berikan kepada kita adalah indahnya Nabi gambarkan sesuatu yang mata manusia tak pernah melihat indah seperti itu. Sesuatu keindahan syurga itulah suatu keindahan yang telinga tak pernah dengar perkara yang lebih indah daripada hal itu. Keindahan syurga adalah sebuah keindahan yang diri manusia tak mampu menggambarkan, membayang-bayangkan, mengkhayal-khayalkannya sehingga terlintas dalam hati tak ada. Lagi hebat lagi syurga. Bayangkan tu. Syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hari ini walaupun kita tahu di dunia ni macam-macam tempat yang cantik, yang indah, kita pernah nampak, ada mata yang pernah nampak. Syurga lagi indah daripada mata yang pernah nampak, tak pernah ada. Kita kalau tinggal kat negeri Melaka, kita kadang-kadang bosan aja duduk kat Melaka, kejap-kejap game, kejap-kejap muka tu, kejap-kejap ini je bangunan ni. Kalau nak pergi laut paling-paling Lembang tu je. Itu pun dah kena tambak pasir dah, tak boleh nak mandi macam dulu, betul. Sekali kita pun pergilah ke negeri Selangor, pergilah ke negeri Terengganu. Kenapa? Kerana kita melihat sesuatu benda. Kalau kita pergi ke satu negeri yang kita tak pernah sampai, kita akan melihat benda yang mata kita tak pernah nampak. Tapi orang lain pernah nampak. Syurga, tak ada pernah ada siapa mata yang pernah nampak seindah itu. Bayangkan itu. Keindahan dunia ni paling-paling kata Tuan Syekh, indahnya hutan, ghabat, al-ahjar, batu-batu, itu je. Tapi syurga jauh lebih dahsyat daripada itu. Maka apabila kita selalu diingatkan atau mengingatkan diri sendiri atau kita diingatkan oleh orang lain tentang indahnya syurga, maka ini akan memberikan suntikan kita semangat untuk beribadah sama Allah, semangat untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kita mengingatkan diri kita tentang betapa mengerikannya azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang mengumpat maka akan dibakar dalam neraka sekian-sekian ribu tahun. Sesiapa yang melihat sesuatu benda yang Allah haramkan akan dibakar dalam neraka sekian-sekian tahun. Kita selalu ingatkan diri kita betapa mengerikannya azab Allah. Neraka tu jangan main-main. Jangan main-main dalam neraka, kata Tuan Syekh. Neraka ini ibarat macam ni, benda ni. Macam BR, kata Tuan Syekh. Macam apa namanya? Macam perigi. Ada mulut perigi, ada dasar perigi. Perigi ada berapa meter? 100 meter kan? Itu pun kalau umpama jarang, paling 10 meter, 20 meter dia perigi. Ini macam neraka jahanam ni. Kalau kamu tu dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, kamu dicampak, kamu berdiri di pinggir neraka. Nak masuk tak berani, Padahal memang dah diperintahkan masuk. Karena kita, siapa yang nak berani masuk neraka? Malaikat pergi terajang dia. Dafa'ahu. Duk. Terajang tu masuk dalam. Terceburlah kita ke dalam neraka. Ini dasar, ini mulut dia, mulut perigi. Ini dasar perigi. Ini mulut neraka, ini dasar neraka. Ini semua api. Tak ada tu kosong. Tengah tu tak ada kosong. Maafi farah. Semua, bukan api kat bawah je tuan-tuan. Kita kalau masak nasi, betul tak? Api kat bawah dia kan ada api dalam piuk kan, tak ada. Ini semuanya api. Daripada atas, tengah, semua api. Kamu nak masuk tak berani, diterajang oleh malaikat. Masuk, duk, yebu. Sampai ke bawah. Berapa lama tu? 1,000 tahun. Alfasana. Daripada semenjak kamu diterajang malaikat tu, 1,000 tahun baru sampai. Selama 1,000 tahun nak sampai itu, bukan dalam keadaan kosong. Api. Dah kena bakar dah. Dan melekat situ, tak tahulah berapa puluh ribu tahun. Itulah orang dalam neraka. Mengerikan sekali. Dari mana kita tahu 1,000 tahun ni? Perjalanan diterajang ni kita sampai ke bawah, sampai jejak itu 1,000 tahun. Sebab dalam satu hadis, Nabi SAW sedang duduk dengan para sahabat. Tengah-tengah para sahabat duduk dengan Nabi SAW, tiba-tiba mereka terperanjat. Duk-bum, berdebum. Apa benda tu? Tanya. Bunyi yang sangat-sangat mengerikan, kuat sangat. Maka mereka tanya kat Nabi SAW.
Karena sahabat tahu Nabi ni urusan apa, tanya apa semua Nabi boleh jawab. Mereka tak boleh tahu apa masalahnya, tanya ke Nabi, Nabi bagi tahu. Kamu tahu tak itu bunyi apa? Kata Nabi. Itu bunyi sebuah batu yang terjatuh daripada atas jurang neraka tu, bawa sampai ke mana? Ke bawah dia. Bila dia mula bergegar, mula jatuh tu 1000 tahun dulu. Hari ni bawa sampai. Bawa sampai ke mana? Ke dasar dia tu. Tu bunyi dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa mengerikannya neraka Allah. Jangan main-main. Cuba ambil lilin bakar 5 minit. Lilin pun tak ada siapa yang sanggup. Bagaimana neraka Allah yang begitu dahsyat, 1000 tahun dicapak baru sampai ujung. Sangat-sangat mengerikan. Kalau kengerian ini selalu kita diingatkan dalam telinga kita, kata Tuan Syekh, rubbama boleh jadi ini insya-Allah akan menyuntik semangat kita agar bangun solat subuh. Walaupun sebenarnya malas nak bangun solat subuh. Aku tak solat subuh kan, aku kena bercampak dalam neraka, ngeri. Kena taat kita untuk solat subuh, untuk ibadah, tinggalkan maksiat. Ini selalu dihadirkan dong dalam fikiran kita. Kalau tak mampu berfikir sendiri, hadir ceramah yang duk ingatkan kita nikmat syurga, azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini insya-Allah membantu kita untuk muraqabah kepada Allah. ونختم في الأخير بمثال للترغيب في نعيم الجنة بالنسبة للشباب هؤلاء الطلبة. الحمد لله لا زال في بداية الشباب، صورتك لم تتغير كثيرا، لكن نحن الكبار لو أنك عندك فيديو صورة لك قبل 10 سنوات، صورة لك قبل 15 سنة، قبل 20 سنة، صورة لك فيديو أنت في يوم الزواج ما شاء الله شاب جميل، ونظرت إلى صورتك الآن، أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ Jadi Tuan Syekh kata beliau akan akhiri pengajian pada malam ini dengan memberikan satu gambaran untuk kita bersemangat mengejar syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau para pelajar-pelajar ni kan masih muda, masih remaja, masih balita, masih kanak-kanak. Bentuk kamu tak jauh beza dengan bentuk kamu tahun lepas. Dia macam ni, tengah handsome-handsomenya, tengah gagah-gagahnya. Tapi bukan kamu. Saya nak tanya kepada yang dah agak berumur sikit. Belum tua, agak berumur. Agak berumur sikit. Kamu kan dulu ada simpan gambar waktu kamu kahwin kan? Ada? Pak Imam ada simpan? Ada gambar waktu kahwin ada kan? Waktu pertama pergi haji tu ada simpan juga gambar. Okey. 5 tahun lepas punya gambar ada simpan Haji Samsudin ni ada? Ada. Zaman sebelum Covid ada simpan gambar. Tak ada ambil gambar pun. Orang lain ada ambil gambar. Tanya Amirul. Maulid Arba'in selalu ada, mesti ada gambar dia. Tengok awal Maulid Arba'in. Bandingkan gambar 10 tahun dulu dengan gambar hari ini. Pak Imam ambil gambar sekarang ni, bandingkan gambar waktu kahwin. Ayo, mana lebih handsome lagi? Mana lebih Masya Allah lagi? Cuba bandingkan kata Tuan Syekh. Mana lebih dahsyat lagi? Mana lebih handsome lagi? Sekarang lagi handsome. Bayangkan tu. Betul. Dulu semua hitam, sekarang putih ni, putih tu, ini putih ni. Dulu mata tegang, sekarang dah ada apa puff mata bawah, dah bengkak semua ada. Bandingkan, mana lebih afdal? إذن أنت في الدنيا كلما كبرت الصورة تتغير ليس إلى الأجمل، إلى غير الأجمل، وجسمك يضعف وبدنك يتعب، لكن نعيم الجنة قال شباب بلا هرم، نعيم بلا شقاء، شباب مستمر، وجمال كل يوم أفضل، كل يوم يكون جمالك وصورتك أجمل وأفضل. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، كان الحبيب سالم رحمه الله يذكر هذه العبارة، قال يوجد في الجنة سوق يوم الجمعة اسمه سوق الصور. أنت تخرج من قصرك؟ لا، النساء ما في خروج، حور مقصورات في الخيام تجلس في قصرها. الذين يخرجون من القصور الرجال، فيخرجون من قصورهم إلى سوق الجمعة في الجنة، يلتقون مع أصحابهم، مع المؤمنين، مع الصالحين، مع الأولياء. فأنت صورتك لا بأس جميلة، فعندما ترى صالحا أفضل منك، إذن صورته أجمل. الجنة ما في حزن، مجرد أن تراه تتعجب من صورته، تصير صورتك مثل صورته،
في نفس اللحظة. ما في أدوات تجميل تغيير كما في الدنيا، لا، كما يقول اوتوماتيك تتغير. ثم تجد شخصا آخر تتغير صورتك مثله، حتى ربما في يوم الجمعة تتغير صورتك أكثر من 100 مرة. أهم شيء أنك تجد من هو أجمل منك وأفضل منك. فإذا عاد إلى قصره، دخل القصر، تفتح له الخدم من الولدان ولا يتعجبون من تغير صورته لأنهم يعرفون ذلك. فإذا جاء إلى زوجته: لقد رجعت بصورة غير الصورة التي خرجت منها. قال: التقيت بإخواني المؤمنين فالله خلع علي نفس الصورة التي هم عليها. وهكذا كل أسبوع تغير صورة إلى الأجمل إلى الأجمل إلى الأجمل. أين يوجد هذا النعيم في الدنيا؟ أين يباع؟ إذا المسلم يتذكر هذه الأشياء تكون من أسباب اهتمامه بطاعة الله سبحانه وتعالى وزهده في الدنيا. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah. Ini namanya kehidupan di dunia. Dulu handsome, 20 tahun dulu. Sekarang kurang handsome. Agak-agak 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, tambah handsome ke tambah jelek ke? Kompom tambah jelek. Betul atau tidak? Tak pedulilah Pak Ustaz ke bukan Pak Ustaz ke, Pak Imam ke bukan Pak Imam ke, datin ke bukan datin ke. Dulu memang cantik. 20 tahun akan datang confirm kan memang tambah teruk muka dia. Maka tu, itulah hakikat di dunia. Bukan hanya muka aja, kulitnya berkedut, kekuatan makin berkurang. Dulu satu tangan aja angkat beras 10 kilo okey. 50 tahun akan datang, 30 tahun akan datang, betul, pakai kaki angkat, tangan angkat tak akan mampu angkat walaupun hanya 5 kilo. Semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Itulah dia hakikat kehidupan di dunia. Walaupun itu orang kaya, walaupun itu bangsawan, memang bangsawan makin tua makin cantik ke? Makin tua makin gagah? Tak ada. Dulu tak pakai cermin mata, sekarang pakai cermin mata. 10 tahun akan datang bertampal-tampal sampai tebal macam ni dia punya cermin mata tu. Itulah semakin teruk. Lepas tu telinga pula kena pasang alat telinga. Tetapi yang namanya syurga, tidak seperti itu. Dia adalah sebuah kenikmatan la syaqa'a, tidak ada kesialan langsung setelah itu. Tidak ada kecelakaan langsung setelah itu. Dia adalah kamu apabila telah menjadi ahli syurga, kamu syabab la harima fihi, tak akan bertukar jadi orang tua. Kamu tetap gagah perkasa, kamu tetap cantik, kamu tetap indah. Jangan kata sekata tahun, beribu-ribu tahun, berjuta-juta tahun dalam syurga, kamu tak akan pernah tua. Kamu tetap handsome, tetap indah je. Bahkan bukan hanya kata orang awet muda, awet handsome. Sekarang kan banyak di antara kita awet tua, betul? Kat syurga bukan hanya awet muda, berjuta-juta tahun. Bahkan dalam kitab Al-Imam Ibn Qayyim, Hadil Arwah ila Biladil Afrah, Habib Salim Asy-Syatiri rahimahullah selalu bawa kisah ini. Disebutkan di situ sebuah riwayat, nanti di dalam syurga setiap hari Jumaat ada pasar besar-besaran. Ada perayaan besar-besaran, suq, pasar untuk kita membeli apa saja barang. Macam-macam barang ada. Kalau kita contoh mungkin nak motor, itu ada spring motor, ada exhaust motor, ada dia punya turbo motor, semua mungkin ada lah. Itu tambahan daripada saya. Sebuah pasar yang sangat dahsyat. Suqul Jum'ah pada hari Jumaat. Semua di antara kita ahli syurga akan keluar pergi ke pasar tersebut. Nak beli apa aja semua ada. Tapi kata Tuan Syekh tu kaum lelaki. Kerana kaum perempuan ahli syurga mereka dah malas nak keluar. Sekarang kat dunia mereka paling suka shopping kan, betul? Nanti dalam syurga dah duduk dalam bilik dia indah tu, dah tak heran nak shopping dah. Nikmat syurga tu lagi dahsyat. Maka yang keluar kaum lelaki semua. Oh, lelaki memang suka berjalan kan, betul? Yang suka sana sini. Maka bila dia setiap hari Jumaat dia pergi ke pasar Jumaat, oh dia nak beli apa, tiba-tiba dia terjumpa kawan dia. Kita akan berjumpa. Kalau saya Allah Azza jadi ahli syurga, tuan-tuan jadi ahli syurga, kita akan jumpa kat pasar Jumaat tu. Itu waktu kita bertemu. Reunion. Betul-betul. Reunion setiap minggu. Berjumpa berborak. Maka wajah-wajah ahli syurga itu tergantung kepada kesalehan amalan dia. Bukan tergantung kepada kebangsawanan dia, bukan. Oh, kalau anak asli mungkin handsome-handsome dalam syurga. Tak ada. Dia tak peduli kau keturunan orang Melayu dengan orang yang bukan Melayu lebih handsome orang Melayu. Tak ada. Dia bukan ikut bangsa, bukan ikut. Dia ikut amalan kamu. Kalau kamu amalan kamu tinggi walaupun kamu ni orang Afrika, muka kamu paling handsome dalam syurga. Ikut kesalehan itu, ketakwaan itu. Karena itu penting untuk kita bertakwa. Bila kita dah sampai ke pasar dah jumpa dengan kawan-kawan, tiba-tiba kita nampak
cantiknya orang ni, kenapa wajahnya handsome sangat handsome sangat. Kita kagum. Tengok wajah orang tu, kerana orang tu ibadahnya lagi tinggi daripada kita waktu kat dunia. Kagum, handsome betul. Saat kita teringin macam tu je, Allah tukar, jebret, bertukar muka kita sama macam dia. Sehingga dikatakan satu hari boleh bertukar rupa. Pagi handsome, besok siang lagi handsome, petang tambah handsome. Sebab jumpa orang lain lagi handsome, lagi serta-merta. Tanpa perlu kepada operasi plastik, tanpa perlu kepada cocok-cocok botok al-adwiyah kata tuan, tak perlu. Maaf ya hajat ila adwiyah. Tak ada botok-botok, cocok-cocok macam-macam semua tak ada. Tak perlu. Automatik serta-merta. Lebih cantik, lebih indah, lebih akmal lagi. Sehingga setelah petang hari kita pun nak balik ke dalam syurga kita, ke rumah kita, maka kita pun balik. Bila kita balik, kita pun ketuk pintu istana kita. Tok, 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 tok. Para kadam-kadam. Kadam-kadam yang jaga istana kita buka. Ahlan wa sahlan, dia tuan, dia bos, silakan masuk. Kadam tengok, biasa je tu. Kenapa mereka tak takjub? Kerana mereka tahu itulah dia law syurga. Manusia boleh berubah-ubah, bertambah indah, bertambah indah, bertambah indah, bertambah indah. Maka mereka biasa-biasa je. Tapi akan terperanjat beruk, terkagum-kagum isteri kamu, bidadari kamu yang ada dalam syurga sedang menanti kamu. Bila kamu masuk di atas ranjang kamu, abang indah, cantiknya, handsome-nya, abang dapat kat mana muka ni? Dijawabkan, ditanyakan, kagum. Tadi pagi abang muka cantik, tapi ni lagi cantik ni apa benda ni? Dijawab, abang tadi pergi ke pasar, abang jumpa set bakau. Set bakau ni contoh tak? Muka dia handsome, walaupun kat dunia muka dia macam orang India. Dia Habib tapi muka macam India contoh. Tapi ibadahnya kuat, muka dia handsome, abang terkagum-kagum. Tiba-tiba Allah jadikan muka abang sama macam dia handsome dia tu. Dia pula mungkin tengok Ustaz Atas sangat handsome, muka dia berubah dia buku Ustaz Atas. Contoh macam tu lah. Contoh, amin ya Rabb, amin. Begitu rupanya, subhanallah. Ini dia nikmat syurga. Gambaran sedikit. Padahal tadi dah dibagi tahu oleh Syekh. Yang namanya syurga tu, mata kamu tak pernah tengok keindahan seindah syurga. Telinga kamu tak pernah dengar cerita yang lagi indah daripada syurga. Hati kamu tak pernah terlintas benda yang lebih indah daripada indahnya syurga. Betapa kemuncak dari segala keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tahu mudah-mudahan dengan selalu mengingat ini, mengenang ini, akan menyuntik semangat kita untuk beribadah yang banyak, beramal yang banyak untuk menggapai syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan diri kita daripada azab neraka Allah yang sangat menakutkan itu. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yujirana wa iyyakum minan nar. Amin. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Amin ya Rabb. Ajirna minan nar. Amin. Allahumma ajirna minan nar. Amin ya Rabb. Allahumma ajirna minan nar. Amin ya Rabb. اللهم اجرنا من النار واسكننا مع السابقين آمين. اعلى فرادس الجنان من غير سابقه عذاب ولا عذاب ولا فتنه ولا حساب كما نسال الله سبحانه وتعالى ان يسكننا واياكم الجنه وان نلتقي واياكم في سوق الجنه. امين. في سوق الصور في خير ولطف وعافيه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. امين. امين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وسلم والحمد لله رب